Terdapat dakwaan juga bahawa Malaysia memberikan kelonggaran untuk membenarkan pengeksportan mineral kritikal dan REE ke Amerika Syarikat. Malaysia masih mengekalkan dasar melarang ekspor REE mentah bagi memastikan pembangunan industri hiliran tempatan. Maknanya, nilai tambah mesti berlaku di Malaysia. Pekerjaan berkemahiran tinggi mesti diwujudkan di Malaysia. Teknologi pemprosesan mesti masuk ke Malaysia. Kita tidak lagi mahu menjadi negara yang hanya menggali dan menghantar keluar bahan mentah murah seperti masa silam. Pada masa ini, Malaysia menggalakkan pelaburan asing dan perkongsian teknologi bagi aktiviti perlombongan REE mentah dalam membangunkan ekosistem industri domestik yang lebih bersepadu. Jadi sehubungan itu, Malaysia mengalu-alukan kerjasama strategik dengan pihak Amerika Syarikat mahupun negara-negara lain dalam pembangunan industri REE tempatan. Kalau ada apa-apa pembangunan sumber strategik negara, ia akan berlaku mengikut undang-undang Malaysia di tanah Malaysia dengan kawalan kedaulatan Malaysia. Dia bukan sesuka hati mengikut kehendak pelabur asing. Dasar kita bukan untuk menghalang perdagangan selama-lamanya. Dasar kita ialah untuk menghalang ekspor bahan mentah murah yang tidak diproses supaya nilai tambah berlaku dahulu di Malaysia. Seperti mana sektor lain seperti oil and gas, getah, koko, minyak sawit, Malaysia tidak menghalang ekspor produk hiliran dan bahan yang telah diproses. Prinsip yang sama terpakai kepada REE dan juga mineral kritikal. Selepas diproses di dalam negara mengikut undang-undang dan piawaian kita sendiri dan selepas nilai itu dicipta di sini, produk hiliran bernilai tinggi bolehlah diekspor sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan global. Inilah caranya kita memastikan pekerjaan berkemahiran tinggi, teknologi pemprosesan dan nilai industri kekal di Malaysia, bukan disedut keluar sebagai biji mentah dengan harga murah.